Rumah corner dekat Putrajaya. Bawah 2 million, tak pernah duduk, banyak parking available. Cumanya dia facing highway. Okey tak okey? Rumah corner semi-D ni dekat Sena Residence, Precinct 12 Putrajaya. Berkeluasan 4,500 square feet dengan 20 kaki tanah dekat tepi. Sebab saiz dia yang sangat lebar, anggaran dalam 4 kereta boleh parking dalam rumah ni dengan selesa. Dengan tetamu boleh parking dekat tepi tu. Layout rumah ni lain daripada biasa sebab kita ada 2 entrance. Satu terus ke dapur untuk barang basah, satu lagi daripada arah tepi rumah. Masuk je, on the right side ni you guys akan dapat this large living area. On the left side ni ada tandas dan satu bilik yang saya consider as a office space sajalah. Basically dekat bawah ni is a large living area dengan dapur dekat sebelah. Wet kitchen dengan dry kitchen is just beside each other. So dekat dapur ni you guys akan dapat this natural lighting that goes all the way to the top. Satu bilik maid dengan tandas yang sendiri. Dan direct access ke kitchen daripada main entrance for easy convenience. Dekat first floor ni pula you guys akan dapat 3 bilik dengan keluasan lebih kurang sama, 3 tandas attached, 1 store dan this living area. On the top floor ni pula ada 2 bilik dan 1 store, dengan 1 bilik ni menghadap depan dan master bed pula menghadap tepi dan belakang overlooking the whole area.